Kalau kita pergi Gunung Sarut, kalau kita pergi Latar Payung, kita pergi Ulu Kasar, dekat hujung sekali, kalau kita nak pergi ke Latar Payung tu ada satu masjid tau. Jadi masjid ni dia jadi satu pit stop center. Maksudnya kalau macam orang naik gunung ke ataupun orang balik dari gunung ke, memang kami akan singgah dekat situ. Kita akan bersihkan diri dekat situ, buat persiapan dekat situ, kat masjid tu lah. Okey, jadi nak tahu kebanyakan tempat kita pergi, tidak semua orang di masjid tu akan meraihkan para pendaki. Kebiasaannya mereka akan pandang slack. Yelah sebab kita orang luar datang kampung orang. Tapi berbeza dengan masjid dekat kawasan Latar Payung ni, mereka sangat welcoming. Sangat baik. Pakcik-pakcik dekat situ baik sangat. Sampai tahap mereka datang dekat kita, dia tengok kita tengah buat persiapan kan, dia cakap, kalau nak buat air, buatlah. Ada cari air situ, dia kata. Kalau nak sarapan, makanlah sebab situ ada biskut-biskut. Jadi, kebaikan pakcik-pakcik ni sebenarnya yang membuatkan kita dah lama berfikir, bertahun-tahun bukan orang kata baru lagi, sebenarnya dah bertahun-tahun kita fikir. Apa kata kalau macam kita buat program satu dekat masjid ni? Siapa yang nak buat program? Jadi kita nak ajak macam geng-geng hikers ni, yang orang-orang naik gunung ni. Kalau boleh kita berkampung dekat situ, kita raikan qariah masjid tu. Tak ramai, tak payah buat program besar-besar. Kita buat simple-simple je. Maknanya kata siapa ada, siapa yang free, jom kita buat. Kita set date, kita masak, kita jamu orang kampung situ makan. Bukan orang kampung lah, maksudnya qariah masjid tu. Kita jemputlah, ada satu madrasah kot kat situ, kalau tak pasti. Tapi kita boleh tanyalah pakcik dekat masjid tu. Jadi kita buatlah majlis tahlil. Dah lah kita buat makan, kita buat majlis tahlil. Jadi siapa yang nak bagi nama untuk tahlil, boleh bagi nama. Kan? Lepas tu, kita jamulah para pendaki ni, kita makan sama-sama dengan qariah masjid tu. Jadi, kalau ada sumbangan lebihan, kita akan belikan barang-barang kering, kita letak dekat masjid tu. Jadi, bila Kak Long fikir benda tu, macam seronok sangat. Sebab kita buat satu kebaikan. Kita buat satu menyambung silaturahim di antara para pendaki dan juga qariah masjid. Jadi benda ni tak dibuat orang lagi dekat situ. Jadi Kak Long rasa mungkin inilah masanya. Sebab itulah Kak Long mengambil inisiatif untuk memulakan, untuk initiate benda ni. Jadi Kak Long ngajak geng-geng hiker, siapa nak join, jom. Sebab Kak Long rasa at least kita ada buat hubungan baik dengan masyarakat setempat. So bila next time kalau kita datang situ, kita guna tempat dia, mereka pun lagi macam happy. Oh ni geng-geng hiking ada apa kita bagi je di guna tempat ni. Sebab kita menghargai kebaikan mereka. Jadi sebab itulah kita buat program tu sebenarnya. Bukan ada macam kita nak buat program sahaja, tidak. Kita memang betul-betul nak berhubung baik dengan orang-orang situ. Jadi kita cuma mensasarkan lebih kurang 1,500 sahaja untuk program tu. Tapi kalau ada lebih, kita akan bagi pada masjid tu. Okey, kita akan bagi pada masjid tu. Jadi 1,500 sahaja untuk program tu. Kita nak sediakan makan minum, kita nak sediakan kuih muih, kita nak beli barang-barang kering, nak letak dekat pantry mereka. Jadi kalau anda rasa benda ni macam bagus, apa salahnya kalau kita ada RM5 ke, ada RM10 ke, ada RM1 ke, ada RM2 ke, kita kongsikan untuk program ni. Jadi nanti kalau program ni kita dah tetapkan tarikh, lebih kurang lagi 2 minggu Kak Long akan ke sana, kita akan tetapkan tarikh. Jadi kalau mana-mana yang nak datang ke majlis tu. Kalau rasa nak bawa kuih, bawa. Itu je sebenarnya. Okey, jadi kalau siapa yang nak infak, anda boleh pergi kat description, anda tengok nombor akaun dekat situ, anda tulis kat situ infak Latar Payung. Jadi kita akan berbincang bila kita akan buat program tu. Jadi anda dialok-alokkan untuk join. Okey, boleh? Jom.